Assalamualaikum, selamat petang. Hari Ahad 28 Disember, satu lagi perlawanan pembukaan untuk hari ini bagi saingan Liga untuk juara Selangor Champions League musim 2025. Bagi kategori kumpulan A yang menyaksikan pasukan OSV UK Perdana akan bertemu dengan pasukan Tebuan Kampung Pinang FC di arena MBSJ. Dengan cuaca yang cukup baik di arena MBSJ pada petang ini, kita harapkan kedua-dua pasukan akan menampilkan aksi yang bertenaga sekaligus merancakkan lagi pertembungan untuk perlawanan pertama yang akan berlangsung pada hari Ahad ini. Akan memulakan aksi di arena MBSJ. Bantu saya untuk kongsikan secara langsung di YouTube FA Selangor ini kepada rakan-rakan anda yang lain bagi merancakkan lagi kehangatan pertembungan di minggu yang kelima. Sudah pun bermula perlawanan di arena MBSJ. Cuaca yang cukup baik di arena MBSJ pada ketika ini perlu digunakan dengan baik oleh para pemain. Lihat bagaimana satu hantaran ditumbuk oleh Aidil Iskandar. Masih lagi untuk pasukan Tebuan pada ketika ini perlu mengeluarkan bola ini dengan segera. Nur Hafiz ditarik di situ. Halangan yang baik Syed Muhammad Aizat dengan satu percubaan. Berjaya diduga dan ditangkap oleh Aidil Iskandar yang berada dalam kedudukan terbaik. Mungkin gerakan yang cukup berbahaya. Sedikit cemas pintu gol pasukan OSV. Lihat bagaimana Aidil. Dan sekali lagi percubaan susulan dari Nur Hafiz berjaya dihalang pada ketika itu. Datang pula Sheikh Muhammad Aizat dengan satu placing kaki kiri. Jujur saja bola itu ke penjaga gol pasukan OSV. Namun begitu, masih belum tamat ujian untuk pasukan OSV pada ketika ini. Dan diekori terus oleh pasukan Tebuan yang berada di tangga ke-7. Sambil itu serangan cuba digerakkan, rembatan dari Nur Hafiz. Diperhatikan saja oleh Aidil Iskandar, penjaga gol pasukan OSV. Lihat bagaimana sekali lagi aksi yang cukup baik dari Nazrin Nasir. Bermula daripada beliau mengasak dua orang pemain pertahanan. Datang Nur Hafiz dengan satu rembatan kaki kiri. Mujur tidak menuju ke sasaran. Lambungan yang dijangka akan dilakukan ke dalam kawasan kotak penalti. Cantik ke bahagian far post. Terlepas sekali lagi. Mungkin itu jaringan yang terhasil. Akhirnya Nazrin Nasir berjaya membuka akaun jaringan di minit ke-59 ini. Selepas memanfaatkan kesilapan penjaga gol Aidil Iskandar. Terlepas bola itu dari tangkapan. Disapa dengan tandukan yang cukup baik. Hanya perlu melakukan lonjakan sebenarnya untuk melakukan cabaran. Ya, lihat. Saya kira gol itu adalah sah. Nazrin Nasir yang berjaya mendapatkan kelebihan itu. Menanduk bola ke dalam pintu gol pasukan OSV. Sekaligus kedudukan sudah pun berubah. OSV UK Perdana ketinggalan 0-1 pada ketika ini. Hasil daripada jaringan penyerang gantian. Cabaran diberikan. Lihat bagaimana satu tandukan. Sayang sekali. Sekali lagi OSV hadir. Jelas keputusan itu dari pengadil. Sekali lagi tumbukan daripada Zulasmi. Satu cross yang dilakukan oleh Amizan. Tandukan yang dilakukan oleh Abu Her kepada Ahmad Syafiq itu. Yang mungkin sedikit terkejut dengan kehadiran bola itu. Lihat bagaimana yang susulan ini. Dijatuhkan pemain ini. Muhammad Rudi. Untuk sepakan percuma jelas ke pemain pasukan Tebuan. Asyakirin cuba mengejar Nazrin. Mungkin ini akan menghasilkan jaringan kedua atau bagaimana. Satu tackle yang dilakukan oleh Asyakirin. Bagi menggugat larian yang dilakukan oleh pemain ini. Cukup pantas Nazrin Nasir penjaring gol tunggal untuk perlawanan pada malam ini, petang ini sebenarnya. Syakirin dengan satu tackle. Cabaran diberikan dari belakang pada ketika ini. Terjatuh pula Badri dengan satu tolakan terakhir. Dan itu menutup cerita di arena MBSJ. Sejarah pribadi untuk pasukan Tebuan. Berjaya mendapatkan kemenangan pertama mereka dengan mengatasi pasukan OSV UK Perdana dengan jaringan tipis 1-0.
hasil sentuhan ataupun tandukan dari Nazrin Nasir di minit ke-20, sekaligus melonjakkan pasukan Tebuan ke kedudukan ke-6 Liga memintas pasukan OSV. Terima kasih, jangan ke mana-mana. Selepas ini akan ada satu lagi perlawanan tumpuan di antara pasukan AAK Puncak Alam FC akan melayani aksi daripada pasukan Smart Focus Park City untuk kategori kumpulan B saingan Selangor Champions League. Assalamualaikum, salam bahagia dan selamat petang.